Saya tak minat simpan emas. Jadi saya tak nak simpan emas. Baik, sebenarnya simpanan emas ni bukan atas sebab minat, tapi sebab fungsi emas dalam portfolio simpanan. Sama juga dengan sentimen wanita yang kata dia tak minat gold bar sebab dia lebih sukakan barang kemas, perhiasan. Itu berbalik kepada pemahaman fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas ini, nilainya terjamin dalam jangka masa yang panjang. Ianya juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan juga aset yang mudah untuk dijualkan. Dan ia adalah aset simpanan yang luar di dalam sistem kewangan. Bermakna berapa banyak simpanan emas yang anda ada, tiada seorang pun yang tahu, termasuklah kerajaan. Jika anda jatuh ofis, harta anda akan disita, akaun bank akan dibekukan. Hanya emas saja yang tidak boleh diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut sudah pun tiada nilai. Duit dalam bank tidak boleh lagi dikeluarkan. Tetapi emas anda boleh bawa ke negara lain dan anda boleh jual emas ini dengan mudah untuk memulakan kehidupan baru. Sebab itu emas juga disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Pabligo berikan adalah anda boleh membeli emas mengikut bajet simpanan anda melalui akaun emas GAP, iaitu Gold Accumulation Program. Belian emas serendah RM100 membolehkan anda mengumpul emas sehingga capai target dan saiz yang anda mahukan. Nak saya bantu mulakan simpanan emas bersama Pabligo? Boleh klik pin video saya 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas bersama Pabligo. Design your future with Good.